Kami orang perempuan, mestilah kami aja yang betul. Tak, you yang salah. You salah letak I punya jam. Tak, I tak salah. You yang salah. Tak, you yang salah. I tak salah. I tak pernah salah dalam hidup I. I tak pernah salah. You yang salah. Kami orang perempuan, kalau kami mengajuk, kami nak dipujuk. Janganlah mengajuk. Tak nak lah. Janganlah. Janganlah, tak nak lah. I tak nak cakap dengan you lagi lah. You, pujuklah lagi. Janganlah merasa. Tak nak lah. Kami orang perempuan, biasalah tu kalau kami bersiap lambat. Cepatlah, dah sejam dah. Alah, kejap lah. Baru sejam. Orang kencu pun tak pakai lagi ni. Kejap lah. Kencu tak pakai lagi. Tudung pun belum gosok lagi. Kejap lah. Kami orang perempuan, kalau kami masuk kedai cari barang, memang berlama-lama. Kami orang perempuan, mestilah hobi kami membebel. Pak Is, tolonglah mak Pak Is tolong sediakan kain Pak Is. Bertahti mak kata tolong sediakan kain Pak Is. Kau tak juga bergerak-gerak ya. Kalau kawan kau suruh buat benda, kau bukan main lagi. Kalau mak suruh, susah sangat nak buat. Tolonglah mak Pak Is. Takkanlah semua benda dalam rumah ni mak nak kena buat. Kami orang perempuan, kami memang complicated sikit. Nak makan mana ni you? I tak kisah you nak makan apa. I tak kisah, ikut je you. Kita makan mamak nak? Mamak? Alah, itu hari dah mamak. Asyik mamak je you. Lain tak ada. Habis tu you nak makan mana? I tak kisah. I lah jenis manusia yang tak memilih makan you. You makan apa, I makan je. Nasi-nasi nak nasi? Alah, nasi belauk. Nasi ke? I tak makan nasi lah you. Lain tak ada. Habis tu you nak makan apa? I tak kisah you nak makan apa. I ikut je. You nak makan apa, I ikut je. Kami orang perempuan, walaupun baju kami dah penuh 4 almari, kami tetap tak ada baju. Pak Is, jom teman mak Pak Is pergi beli baju Pak Is. Mak tak ada baju lah nak pakai Pak Is. Kenduri Sabtu ni. Kami orang perempuan, kalau kami bawa kereta, mestilah kami gelabah. Mana sempang nak masuk ni? Mana sempang ni? Aduh, banyak pula kereta. Aduh, mana sempang nak masuk ni? Ni. Kami orang perempuan, kalau kami kata kami okey, sebenarnya kami tak okey. Faham? Kami tak okey. Faham tak? Sahaja je kami kata kami okey supaya yang lelaki ni berfikir sikit. Kami orang perempuan. Janganlah ngalihkan sikit. Kau ni, aku nak baca apa? Kau lepuk orang. Tolonglah mak Pak Is sediakan kain betul. Aduh, susahnya lah ni. Macam mana perempuan boleh membebel I lah manusia yang paling tak memilih makan you. You nak makan apa, I tak kisah. Kau lupa skrip Kau lepas ni kan kau masuk.